Hai guys, Assalamualaikum. Okey, mana yang selalu tanya kedai kat mana, kedai kat mana? Kedai kita ni Highway ADL. Okey, Highway ADL ni dia hala Pasir Gudang. Okey, kalau korang cari karak bandel, tu karak bandel. Karak bandel ada 2 pintu kat situ. Right, kat sana tu barangan bandel lah. Nanti aku akan bagi tahu apa yang ada dekat dalam. Okey, lepas tu selang 3 kedai, kita ada karak bandel. Okey, tapi tu karak Shin. Bawah naungan karak bandel. Kita still lagi pakai signboard karak bandel. Okey, apa yang best dia dekat karak Shin ni? Tengok dulu video ni. Okey, Assalamualaikum. Saya Ben. Dekat karak bandel Jom kita tengok dalam ada apa. Okey, sini kita ada t-shirt RM5. Banyak ah. Ni, macam ni jaket kerja. Crossleg kerja. Meja sikit. Sini semua seluar kargo. Kita ada seluar jean. Atas ni semua t-shirt band lah. Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Sini yang baik-baik sikit lah. Sini ada yang 18, 28, 38. Sini pun ada t-shirt band. Atas ni t-shirt band. Seluar 3 suku. Ni windbreaker lah. Kasut budak. In ada. New Balance ada, jam-jam ni. Hello, Assalamualaikum. Adong sini. Aku daripada karak Shin. Tapi korang tengok dia punya signboard memang karak bandel lah. Tapi aku dari karak Shin, kedai aku yang sebelah sini, yang satu pintu tu. Aku nak bawa korang tunjuk apa ada dekat dalam. Okay, kita starting. Kat sini kita ada kasut budak Converse, high cut, made in Japan. Sini sikit. Tengok ni. Barang-barang Hawaii. Barang-barang Hawaii. Sansa pengetahuan korang, kita bukan ambil dari bil Kita pergi Japan, kita collect and kita letak dekat kedai ni. Barang-barang Liquid Blue. Sikit hari ada musim main tie-dye. Kita still ada barang like western, long sleeve, short sleeve. Istimewaan karak Shin ni, kita ada jeans. Kita ada barang-barang yang kita collect daripada Japan. Personally, bukan tu saja, ada jaket lagi. Jaket motor, jaket dan juga work shirt army. Kita bukan setakat ada pakaian, okey. Aksesori lelaki top notch. Semua ada. Kita ada long wallet, kita ada lanyard, ada juga wallet made in Malaysia. Budak-budak kita yang buat lah, orang-orang lokal kita. Kat sini juga kita ada Levi's daripada USA. Levi's daripada Japan. Bukan tu saja, ada cermin mata. Ada juga samurai. Yang rare tu, yang 100 pieces tu kita ada kat sini. Heavy shoe, samurai lagi. Cermin mata ni pun banyak. Datang ke karak Shin, jumpa aku kat sini. Jumpa korang. Bye. Hai, saya Haziq, vendor di karak Shin yang bernama Sustainer. Saya menjual pelbagai item streetwear lah. Sepertinya untuk kolektor-kolektor Supreme, dekat dalam rak kaca ni ada pelbagai item aksesori daripada Supreme lah. Kalau korang mencari human made, full railing ni semua human made. Okey, dan juga ada Supreme, Bathing Ape dan juga pelbagai item lah. Kalau yang ini pun saya ada juga kayak. Okey, yang tertera dekat atas tu ada kayak yang besar kat situ. Dari aksesori human made, ada juga casing dan juga pelbagai item. So silalah datang ke kedai. Terima kasih dan Assalamualaikum.